Warantinya 1 tahun lah. Jadi ni boleh bawa kat sini ataupun any Samsung Service Center. Azim, tengok ni, kamu punya ni. Okay, ni Azim punya. Tapi handphone dia tak bawa. Kalau handphone dia bawa terus boleh pair je. Oh ya? So mau start video ke you nak I'm pairing I punya phone? Oh, untuk register je kan? Nanti saya akan reset balik. Boleh? Boleh lah, sorry ya. Ni hadiah untuk dia lah. Hadiah. Kan, dia dapat straight A. Congratulations. Kalau ini dia punya Azim, tengok Azim. B6C5, nanti you guna itu wearable, you cari ni Fit 3 B6C5 kan? B6C5 Yes, dia punya model numbers. Sini kan, sama, continue lah. Ada apa lagi sini? Kalau Pink ada, ni silver ada. Oh. Sama? Ke ibu nak pink? Ibu ambil, ni ambil pink. Oh, tapi dia dah buka seal lah. Betul tukar. Kesian dah dia tak Azim. Masih di sebelah boleh lah. So sekarang saya reset dulu sebab iPad saya punya. You pun tak ada free gift ke? Tak tahu. So ni ori set punya kan? Ori set, yes. Warranty setahun yang ini boleh bawa kat sini ataupun any Samsung Service Center. Sorry jangka pasien tak ada warranty lah. Tahniah Azim. So free game lah. Oh, speaker. Kalau you tak nak lampu dulu, you nak tukar lampu pun boleh macam ni. Kalau you tak nak lampu, kita lampu. Oh iya, ibu keluar kalau daripada sama surat tu. $2.5 je lah ibu. Tahniah Azim, tahniah. Ayah pun tak ada plan nak beli ni. Ayah dapat yang tu pun sebab beli handphone. Tahniah Azim, bagus. Ada beli lagi, beli emas. Simpan emas. Kita dekat Samsung. Dekat Samsung. Semalam lah dia pelajar cemerlang. Jadi dapat cash sikit. Jadi untuk kenang-kenangan lebih baik beli apa yang dia nak lah. So dia nak sama macam ibu tu. Itu hadiah lah daripada husband tercinta. Husband pakai jam RM35. Q&Q. Dia banyak. Salah satu. Jadi kita percaya. Alhamdulillah Azim, bagus. Pakai tu lah Azim.
Yang tu bagi ayah balik lah. Ha. Yelah, yang tu bagi ayah semula lah. Awak nak ke? Tahniah Azim, tahniah, pakai terus. Ni kita beli dekat Samsung outlet dekat Ion Shah Alam. Hari ni tarikh apa ibu? 2025 lah. Birthday dia lah. Birthday dia, apa dia semualah. Ini sibuk dengan adik dia. Ni dia bagi free gift lah. So Azim, apa nak cakap ni? Nak cakap pada Hazim untuk masa akan datang. Hazim hari ni untuk cakap pada Hazim akan datang. Cuak. Kalau ada matlamat, apa matlamat kamu supaya lebih berjaya? Alhamdulillah. Business, lebih dia tu buat beli emas. Okay, ni ada dah. Okay. Nombor telefon juga ada. Ada beli satu feature warna grey lah. Sebab tu phone nice swap pay. Warna grey? Namanya actually grey. Oh. Asal nama grey? Oh, dia bukan black dia grey Okay, sorry. Ada apa warna? Ada grey, pink dengan silver. Bukan black bukan nama dia panggil grey. Tahniah Hazim. Okay, thank you Yeah, thank you. Okay, jom. Hey, dah jom. Gimana pula? Jom balik Aku nak beli wasan, aku nak beli selipar. Jom. Kita ke wasan jap. Jom. Jom Zim. Ni kat mana selipar? Hari ni harga emas 550 ni. Ya sayang. Tolak, jom. Adik. Dan jom cepat. Tak apalah.